Assalamualaikum guys. Okey, selamat malam Okey, hari ni hari Jumaat 25 hari bulan April 2025. Okey, semalam ni kita akan bergerak ke Kuala Linggi, Melaka untuk bermalam dekat rumah Anas. So besok kami sekeluarga akan bergerak ke Selangor untuk beraya lah. Malam ni kita beraya rumah Anas dulu. Kita bermalam kat sana. Besok baru gerak ke rumah Pak Long dekat Jendram Kita tunggu Abang Simiak jap. Izzat mungkin gerak kemudian lah. Alright, kita dekat RNR Jejantas Aikroh Melaka. Sedap main dak kecil tidur. Dan buta kat belakang ni. Tak boleh tidur. Sejuk dek sejuk dek belakang ni. Blower ni tu kena kat blower. Tak kepala lagi. Lagi sejam kot sampai rumah Pak Long. Cerita apa tu Syaz? Memang enak tu. Mana suara dia Syaz? Tadi sebab ayah belakang. Saya tekan mute tu. Bukan kan? Dah. Itu Kak Cik. Itu Kak Cik. Kecil. Dalam. Apa? 1:22 pagi dah. Okey, kita pergi makan dulu jom. Masing-masing dah kelaparan. Kita makan dulu jom. Nasi dapat 3 pinggan je. Alamak, siapa nak bertanya siapa yang nak makan nasi? Share lagi tu. Aduh ya Allah. Jauh sampai ya? Sampai? Aku dah 20 minit sampai. Oh baru juga. Apa pagi? Aku selesai. Alhamdulillah sampai. Dia. Pukul 3 pagi tak sampai. Mantap lah. Angkat-angkat. Kita pergi ujung lah. Kita parking jap. Mari kita parking dulu. Alhamdulillah sampai dah. Hi Proton. I am your Proton. Order please. Turn off maps. Okay. Close the map. Okey, semua nak tidur dah. Jom, kita tidur jom 3 pagi. Ish, janganlah. Dia ada pemiau-miau ah. Dia tak ada cahaya sikit. Dia boleh tak dapat lampu depan ada. Jom tidur jom. Saya pergi pantai kan. Baik tidur. Kata besok lagi pantai. Tapi dia ikut mana? Dah. Pergi mana ni? Pantai. Pergi pantai. Pergi mandi-mandi. Lepas tu kita pergi Selangor. Selangor tengah hari dah. Selangor. Kita makan dulu Pak Long. Makan. Angin. Jom kita nak pergi ke pantai mandi-mandi. Solo jadi. Ya, pantai Peranginan. Pantai Peranginan Camp Celet. Sampai jom.
Bagian di sini. Pantai. Siapa laki-laki tadi? Apa? Pasir. Boleh? Fadil. Nanti dia Fadil. Buat dorang di pantai. 9.30 boleh balik lah. Sepupus papat. Nim, dah boleh terjun dah Nim. Boleh dah. Tak salah dari segi undang-undang. Okey. Khamas, kita makan apa Khamas? Nasi apa ni? Selamat. Nasi lemak, ikan kembung, ikan selah. Okay, kita kat rumah Nas, kita sarapan pagi dulu. Tapi kesannya betul. Jom kita gerak ke Selangor 12.46. Ada kapal terbang Jadi jaduala dia waktu di mendarat. Tu tasik. Oh, tak ada gol basikal ni. Tak, terus seru ni. Itu dia anjung spotter. Nanti tengok flight berlepas. Mari kita, jom dek, cergas. So dia nampak situ tiga yang. Ya kan? Oh bahaya turbo dia start.
Turbo deactivate. Mantap. Tuang. Dia terbang Syaz. Dek tu dek, dia terbang, nampak dek. Kau buat selfie. Ya kan halau. Tengok baik-baik. Ya. Mas, sini. Mereka tak awak tak pakai ni. Saya tak awak. Turbo on. Mantap lah. Aduh, sound dia. Besar ni. Terbang. Mantap lah. Aduh, terbang lah. Tengah-tengah. Ada 2 biji ni. Dah naik dah banyak, nampak banyak. Turbo on. Tu turbo dia on. Mantap. Bagi mantap bagi ni. Wah, Nes, rezeki Nes semua naik. Memang. Aduh. Just terbang. Ni jenis kapal kecil. Allah jepret. Tu dia. Mantap. Dia banyak. Sedap sound dia. Jom kita nak gerak ke rumah Pak Long Makruf dekat Jenderam. Dah. Alhamdulillah. Jom kita pergi lah. Nak pergi homestay. Start. Homestay. Homestay. Tapi mak ayah kasih tak? Kasih lah. Mak dulu je lah. Maya ikut Pak Ngah pula. Jom. Jom. Ayah pakai semua ni. Ha? Mana? Maya, rumah Maya. Kubur. Ayah. Ayah nak pergi je ya. Tak sabar je lah. Kita dah pergi. Baru sampai rumah Pak Long. Tu dia. Ada pasti tak? Ada ya. Apa? Kau lah. 3.12. Apa? Binatang ada binatang. Dah, kacau. Angsa dia. Ada. Ayam Belanda. Assalamualaikum. Makan lah.
Maklum. Daging lemak. Adil. Lemak salai. Push baki. Push baku. Macam mana? Ya. Sepatutnya. Bismillah. Ada tak? Ada lembut. Mau menambahkan lagi ya. Halo, dah cukup. Dengan salah ni. Ini ada lagi ni. Banyak nasi. Jom kita balik. Kita bergerak ke homestay. Hui. Aku apa lah tu ah. Yang tak begini. Dah boleh niat Jamal Tahir lah semua. Bila nak balik. Takut tak sempat ni. Okay, kita ke mana? Banyak ni. Mana? Ke mana? Homestay. Bunyi apa tu? Kita balik homestay. In 100 Yalah. meters, you arrive at Homestay Anggun, Maktos. Di belah kanan ni. Tengok, dia ada signboard. Semalam nak sampai je. Ayah tak ya? Malu lah ya. Malu. Malu ke? Kat tiba dulu kot. Tak ada sepi. Banyak mari semuanya. Wah, cantik oi. Okay, Alhamdulillah sampai homestay kita. Mantap Anggun Homestay. Dorang kongsi ni. Bagi dia makan tu. My husband suruh tidur dengan I. Tidur dengan you. Ha? Kiblat kejap, aku cek kiblat kejap. Jad, terus bini ke? Jam. Semua terus dengan bini. Semua terus dengan bini, jam. Macam mana dapat label Maulana ni? Ha? Okay guys, mantap homestay dia. Nampak. Owner homestay ada sediakan makanan ringan dalam ni. Tapi semua kena bayar lah makanan ni. Makanan ringan. Boleh lah boleh ambil. Dan kita akan bayar menggunakan QR. Harga semua ada tertera dekat sini. Kopi, no coffee, Maggi, semua dekat sini lah. Mantap homestay ni. Aduh. Okay guys, so sekarang aku nak dah masuk asar solat asar. Aku nak mandi jap. Mandi dulu, lepas tu kita solat jamak takhir, berehat. InsyaAllah lepas maghrib, selepas solat jamak, kita akan bergerak ke beraya ke rumah Kak Ina pula. Dekat-dekat sini lah, dalam 10 minit. Okay, stay tune. Okay guys, kita beli air ni RM3 dengan Maggi cup RM2. Licin kau datang. Dah tak banyak dah tinggal. Ni ada sikit ni, dia orang dah bayar ni. Apa? Mineral water. Tak apa. Kita bayar dulu. So RM5. Ni hasil kita beli tangkapan. Jangan kelawatan Mana tengah lipat dekat Anis. Tengah ngeteh. Jom geng, kita makan dulu. Bismillah. Mantap. Bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Bismillah. Semua tengah lain movie.
Apokalipto. Mantap. Okey guys, sekarang dah 8.21 malam. Kita nak bergerak ke rumah Kak Ina. Apa-apa kita gerak ke rumah Pak Long dulu, ambil Pak Long. Lepas tu baru kita bergerak ke rumah Kak Ina lah untuk beraya. Tengah bersiap-siap. Lagi 10 minit kita gerak. Cantik kawasan homestay ni, taman perumahan baru. Tak dengar harmoni je. Harmoni. Taman Jendela Harmoni. Oh, laman ke Taman Jendela Harmoni. Apa macam ni? Bangsa dia. Sampai. Mantap, sampai dah. Mak Ina. Oh, balik masjid. Oh, balik masjid. Aku tak perasan. Jadi kau perasan ni. Oh, aku dah fikir malu. Kau memang dah bertahun je tu aku dah bagi. 19 ya. Sampai koyak. Ya Allah. Zuk kena. Duduk. Tengah isu ni. Kita empat kereta penuh. Oh, ambil gambar. Video. Kak, mana? Kita yang balik dulu. Yang kita balik ke? Lepas tu yang ni nak Oh, iyalah. Ada last one tadi yang baik-baik. Dia dah selamat sampai. Dah. Baru Yahin pun dah WhatsApp saya dah selamat sampai rumah. tu berotor datang. Jadi tu dah. Hari dia. Ya. Pak Ngah dengan semuanya tengah berhealing-healing. Baiklah beranda ni. Jom, masuk dalam lah. Allah. Mantap Ini dah tebing tau. Kita buka sikit ni lampu dia. Yes. Ha? Tak apa-apa kena ni. Kita pawai lah. Dia kakak Anis. Tinggi ni tembok ni. Mana kau punya pok dia begitu. Dari Super Mario. Jom balik. Buat beg-beg tu. Beg apa? Beg aku. Ambil lah tadi kunci semua. Okey lah. Jom. Ada mana? Baik lah. Tak ajar tak punya.
Tak ada kena Kelantan. Habis pula. Ngeteh adik-beradik. Ngeteh. Dapat dari kedua. Dapat dari kedua. Sebab tu aku masuk askar kalau kata kan. Sebenarnya macam askar ni tak payah buat ni. Apa? Tak ada. Video. Oh, dia tak payah. Mana dia dapat. Sini ni mesti bayar. Mantap. Dia memang nak. Kan? Begitu macam tu. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, sekarang pukul 7.02 pagi. Syamas, tidur Syamas. Syamas seorang yang tidur dekat ruang tamu ni. Ada semua tidur dalam bilik. Allah. Dah pukul 9.30 atau 10 pagi kita akan check out. Kita bergerak untuk bersarapan luar lah. Ambil ibu Gabah dengan Omar Pak Long dan kita balik ke Johor. Okey. Dah tak kemas. Oh, semat di bilik kita orang ni. Mantap yang homestay dia. Okey. Bilik kedua. Macam mana tak Jamas? Cik jerawat. Ruang dining. Ni kawasan dapur, washing machine. Tak bersih lah. Air panas. Ada air fryer, rice cooker, oven. Mantap. Bayar orang ni semua. Tak ada bang tinggal. Dia nak ambil air kan? Ambil lah. Dia nak air tangan nak cik. Dah, kencing lah. Ni bilik master bedroom. Memang kemas homestay dia. Recommended. 1 unit aircon. Lai buka. Kenapa kan kau tak buat tengah fikir kau tahu apa sayang? Kenapa ni? Kakak Ani ikut lah. Jangan kakak Ani dah sekarang best friend lah. Dah lah, diam lah. Ya Allah. Ya Allah Sumaya. Tua. Hello. Tidak tidur sini. Tidak tidur sini. Tidak. Sama aja seorang ni. Semalam betul tak dia nampak monyet? Tak, kat situ. Tak boleh monyet. Ada tiga. Takkan dia tak kenal monyet. Kenapa ada monyet? Dia nampak Okay, kita check out. Okay, bilik settle. Tutup banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok YouTube. Itu dia driver dia.
Kita dah check out. Kita nak pergi mana? Makan. Sarapan, makan. Adik situ lah adik. Apa tak sihat? Okey tak bang? Alamak. Dia minum air batu kan? Jom pergi sarapan. 9.48 pagi. Oh, melantar. Apa? Mantap. Jom makan dulu. Rehat kat air keruh jentas. Ha? Dah tidur tu tak apalah. Kita buang air jap. Let's go. Di depan sikit sekejap. Ibu nak jauh Mamuksu. Tak lama Mamuksu tak jauh dah. Agak masuk jalan. Masjid yang tadi tu lah bang. Banyak orang. Ini semua saudara dah. Dah stop. Ya. Memang dah terberanjat kita datang. Lalu tak orang? Dah sini dah. Kalau Cik naik taksi berhenti sini. Tu kat Jemah tu. Mana? Okay guys, alhamdulillah sampai Tanjung Gading Muar 1-6 minit. Petang kita sama beraya. Jom dekat rumah Pak Lang Sarip. Jom. Allah. Sejukkan enjin dulu. Mantap. Alhamdulillah. Jom. Sekejap mat. Mantap. Ngam dah anak dia. Sama dengan musuh. Masa dia datang tu, akak tak ni. Dia kata akak itu cengang-cengang. Dia buat anak siapa? Anak Lia lah kak. Dia rajin kan. Kalau raya mesti datang sini kan. Tapi raya ni rasanya belum datang. Betul tak? Dia cakap dengan Nizan. Selalu tak. Mana yang kau kita tak air ni aduh. Dia masak kan. Jom balik. Dia masak surau. Dia tolong Sudin. Okay, mi Bandung Muar. Betul. Baru nak mantap. Ini baru mi Bandung dia. Bismillah.